Amni, okay, saya nak tanya sikit. Bila Amni masuk sini kan, Amni rasa apa perbezaan daripada segi pemakanan mereka daripada Indonesia dengan kita Malaysia? Okey, perbezaan daripada Indonesia dengan Malaysia, sebenarnya apa yang kita praktikkan dekat Kuala lebih kurang sama je dengan apa yang Indonesia praktik dekat sini. Cumanya diorang banyak menang dekat makanan. Maksudnya raw material diorang banyak diorang boleh dapatkan daripada lokal compare dengan kita. Lokal kita kurang konsisten dan kita banyak kena import daripada luar. Jadi sebab tu kos kita lebih tinggi sedikit compare tu dengan Indonesia, sebab barang diorang konsisten dekat sini and diorang banyak pakai lokal punya raw material. Tu yang paling bagi saya benefit untuk diorang lah compare dengan kita. Dia macam mempengaruhi saiz mereka tak? Sebab mereka senang, benda tu macam murah kan, macam lagi senang nak dapat kan. So saiz mereka tu sama tak dengan kita? Jadi kos untuk penjagaan diorang lebih murah sedikit compare to Malaysia punya kos. Itu je perbezaan dia. Daripada segi ADG, daripada segi penjagaan lebih kurang je dengan apa yang kita praktikkan dekat Malaysia. Untunglah kan jadi orang Indonesia kan, sebab dia punya raw material dia pun murah lah daripada kita kan. Kita punya macam mahal sikit lah. Sedikit je, tak banyak sedikit pun. lah. Sikit. Tapi still untung lah.